pergerakan yang cukup agresif kepada goal laner JX Kelantan. Tapi ini dah pun menjadi kemenangan yang agak besar. Ia tak berjaya untuk mendapatkan kill tetapi memaksa MQT untuk recall. Bermaksud mini wave yang pertama akan terlepas. Ini akan menyebabkan MQT ketinggalan. Kalau ini adalah Flying Clouds, tak apa. Boleh masuk balik dalam war, boleh masuk dari dalam lane dengan lebih pantas. Tapi disebabkan tak ada bantuan, agar membantukan sedikit farmingnya seketika tadi. Make sense untuk Homeboyz bergerak dengan agresif. 4 thrill yang dibawa oleh mereka sekarang ini. Granger, Chow, Joy dan juga Cici pada waktu yang sama untuk memastikan GMX Kelantan pada minit-minit awal ini akan dikenakan serangan berlebih-lebih. Kalau dikenakan serangan, at least damage output berlebihan itu ada di tangan pasukan Homeboyz. Jadi sebenarnya daripada persediaan Emblem, mereka dah pun merancang untuk bergerak dengan begitu agresif daripada awal permainan ini lagi. Tetapi persoalannya, adakah mereka hanya merancang untuk memberikan tekanan di bahagian goal lane sahaja? Bagaimanakah rotasi di bahagian yang berbeza pula? Nampak macam mereka cuba untuk bermain dengan lebih perlahan, nak menunggu kebangkitan terdedah pertama supaya mereka boleh bergerak untuk lakukan rotasi ke bahagian atas. Emma dah mula untuk menunjukkan muka. Mak Jin cuba tadi asap bersama-sama dengan Jaja, tapi damage daripada pasukan Homeboyz agak pedih juga dekat fasa permainan ini. Jadi GMX Kelantan juga lebih memilih untuk tidak teruskan team fight sementara nak menunggu turtle yang pertama. Respect damage antara satu sama lain telah pun diperlihatkan sebentar tadi apabila Electrifying Beats telah digunakan oleh Emma cuba mendapatkan kill ke atas Mak Dins. Tapi Mak Dins terus saja membuka Revitalize pada waktu sama. MQT sekali lagi. Ini kesukaran yang besar, tak dapat level 4, dia terpaksa recall sekali lagi buat kali yang kedua dan ini membenarkan MQT untuk freeze saja lane dekat bahagian bawah itu. Dan yang lebih penting sebentar tadi, gerakan agresif di bahagian atas memaksa Monster menggunakan flicker bermaksud Arlott. Satu-satunya setup hero untuk GMX Kelantan tidak mempunyai mobility yang diingini dalam situasi teamfight turtle ini nanti. Jadi ini boleh saja digunakan oleh Homeboyz. Untuk situasi sekarang, Mak Jin dan juga Jaja mencari Reza terlebih dahulu. Tapi tengok macam mana posisi Mak Jin ditumbang oleh Reza. Seorang pemain lagi dah tak ada, dua tumbang. Tapi Jaja sempat untuk dapatkan turtle yang pertama untuk JX Kelantan. Jaja dicari, Emal masuk. Jaja tumbang di tangan Emal. Daniel agak agresif, agak fancy. Mencari pemain daripada pasukan JX Kelantan pada awal permainan. Aku tak dapatkan replay dengan team fight sebentar tadi sebab kedudukan Izanami apabila dia buka real world manipulation itu sangat-sangat on point. Memerangkap dua ahli pasukan GMX Kelantan di dalam RWM tersebut. Tetapi penggunaan informasi yang cantik daripada Homeboyz sebenarnya tadi. Mereka tahu Monster tak ada flicker, mereka abaikan sahaja. Monster jalan kaki kat sebelah kiri. Abaikan, tak pandang, kita fokus kepada bahagian berbeza sebab mereka tahu Monster tak mampu nak melaksanakan apa-apa sebentar tadi. Dan apabila Monster sampai pun, masih lagi ada Daniel dengan Whale Dragon untuk menendang beliau. Ini yang menjadi kesukaran untuk GMX Kelantan khususnya kepada Arlott ketika tak adanya flicker. Dia nak bergerak lebih agresif lagi. Final Slash combo bersama dengan flicker. Tapi sekarang ini Reza diberikan rasakan. Ini memang kita dah tak nafikan lagi. Arlott memang boleh menang ke atas laning bersama dengan Cici. Tapi kita kena lihat Daniel tendangan yang baik. Cantik sangat tu. Jaja terpaksa mundurkan diri tapi kita dah bisa bayar dari manipulation. Mencari JX Kelantan Daniel yang cuba untuk menarik sekali damage ikut kali Jaja. Jaja tersegat tumbang di tangan Izanami. Memang timing Izanami buka Remo Manipulation tu saya memang respect lah. MVP candidate. Ya, MVP candidate. Memang terbaik. Menyebabkan sabar sebentar di bahagian tengah. Mak Dins yang mencuba untuk memancing pasukan Homeboyz. Tapi tengok macam mana damage tu macam tak loot dekat pada Izanami. No. Tak boleh nak lakukan apa-apa seketika tadi. Akan tetapi gerakan daripada dua individu lah sebenarnya. Daniel dan juga Izanami yang memukaukan sedikit cara pasukan Homeboyz bermain seketika tadi. Tendangan daripada Daniel baik, memastikan OG Shadow Kill itu tak dapat diteruskan lagi. Dan timing untuk Izanami buka RWM pada waktu yang sama. Memastikan Jaja tak ada ruang. Walaupun ada Shadow, tapi Shadow tu semua terperangkap di dalam RWM itu pada waktu yang sama. Menjatuhkan Jaja buat kali yang kedua. 4 kill berbalas kosong. Minit keempat, 2000 gol yang memisahkan kedua pasukan Homeboyz pada di bahagian hadapan. Turtle yang kedua boleh saja dimulakan. Adakah sekali lagi akan didapatkan oleh GMX Kelantan? Namun begitu, pembayaran kepada pengambilan turtle tersebut, adakah nyawa sekali lagi akan diberikan? Tengok macam mana pasukan Homeboyz mereka melakukan zoning ke atas pasukan JX Kelantan. Turtle yang kedua juga didapatkan. Mak Dins terus pergi ke bahagian belakang tapi tendangan pada Daniel cantik. Dapatkan orang pemain. Jaja tumbang. Mak Dins juga tak ada. Dua gugur. Kali ini Monster cuba untuk didapatkan terlebih dahulu. Namun begitu tengok macam mana pasukan Homeboyz sekarang ini masih lagi cuba untuk menguasai pemandian. Daniel masuk Monster. Monster terpaksa gunakan flicker. Tapi Daniel masih lagi nakkan Monster. Dia recall pula. Dia pancing-pancing Monster. Tapi Monster tumbang juga dengan MQT Andoi. Ada
waktu yang sama Emal je untuk mendapatkan turtle. Tapi, itu perlukan instant replay. Bagaimana Daniel boleh mendapatkan jajah seketika tadi? Ya, saya faham dengan penggunaan flicker, ya, saya faham dengan penggunaan I'm Offender, Way of the Dragon. Tapi, timing, IQ dan juga makro dia, macam mana dia boleh laksanakan perkara itu? Lihat, sepakan, minta maaf, di bahagian bawah, faham apa? Di sini kita dapat melihat di mana Daniel ini adalah momen yang cukup baik. Mereka tahu, mampu saja boleh mendapatkan kill kepada Daniel tapi disalurkan kepada Mel Kitty sebaliknya. Weh, cukup mahal import yang telah dibawa masuk oleh pasukan Homeboy sekarang ini. Dua game, dua hero yang sangat berbeza cara mainnya, tetapi masih lagi membuahkan hasil dengan cukup baik, masih lagi menunjukkan prestasi yang cukup cemerlang. Daniel sekarang ini bersinar bersama dengan Homeboys dan membenarkan Mel QT online lagi cepat, Emal untuk online dengan lebih pantas lagi. Izanami juga. Jangan lupa tentang follow up beliau. Kali ni tengok macam mana damage dia dekat bahagian belakang. Jaja tu kembali Mel QT terlebih dahulu. Dekat bahagian tengah ni mereka masih lagi mendagakan darah. Rewan mana-mana seperti Izanami melambatkan sedikit sebanyak pergerakan Jets Kelantan. Nak terpaksa terima untuk Jets Kelantan kalau mereka tunjukkan muka pada masa saja. Pasukan Homeboys seolah boleh menghakis nyawa mereka dengan begitu pantas. Masih lagi kosong kill untuk GMX Kelantan buat ketika ini berbalas dengan 8. Dominasi secara sepenuhnya buat ketika ini. Namun begitu, daripada sudut kawalan map, baru 2 sahaja menara yang dijatuhkan oleh pasukan Homeboy. Jadi mungkin ketika ini fokus mereka perlu disalurkan kepada pengambilan objektif. Tak semua assassin yang boleh bermain daripada arah belakang. Tak semua assassin boleh bermain daripada posisi yang tengah kalah. Dan salah satunya adalah Hayabusa sekarang ini dapat sekali lagi. Nasib baik dia salah tendang ke belakang. Jadi kalau dia tendang ke depan memang habis terus Jaja tadi. Emal bercuba untuk masuk lagi. Dia seolah-olah cuba untuk mencari bangsa yang mungkin boleh ditumbangkan. Tapi Monster tak kena pula, tak apa. Sapuan dia tak dapat tapi Monster boleh kembali ditumbangkan oleh Reza. MQT dicari advantage tumbang. MQT kena tak ada double kill untuk MQT. Tak, masalahnya lihat bagaimana mereka kiting. Bagaimana mereka tarik satu persatu dan melihat apabila mereka termakan umpan Izanami. RWM tepat untuk memangkap 4 ahli pasukan GMX Kelantan sebentar tadi. Dah jatuh di tipe tangga pula sebentar tadi. RWM dan juga curtain skull daripada Reza yang menyebabkan nak lari mana dek? Nak lari mana dek aku cakap sekarang ini? Seorang ke kiri, seorang ke kanan, confirm tak bergerak. Di dalam kawasan RWM pada waktu yang sama yang dihujani dengan Void Crystal ataupun tembakan, dust tembakan daripada Izanami, begitu juga dengan Mel QT. Semuanya terletak ataupun semuanya bermula dengan gerakan first of all Daniel yang masuk rusuh terlebih dahulu, and then kiting mereka dengan cukup baik dan decision making mereka yang cukup tepat untuk pastikan GMX Kelantan terperangkap di dalam zon kematian ataupun kotak kematian yang direka oleh Homeboy sendiri. Lot ni memang bercuma je untuk pasukan Homeboys. Tapi kena tenang, sekarang baru masuk minit yang ke-8. Selagi mana Crystal belum dipecahkan, ada peluang untuk Jets Kelantan. Kita kena percaya benda tu. Cumanya kalau nak cerita pasal kepercayaan, sekarang masuk minit yang ke-8, macam tak ada peluang untuk Jets Kelantan. Sebab agresifnya pasukan Homeboys sekarang ni, Mak Din, dia bagi muka, dia bagi nyawa. Reza pula kali ni yang mencuba untuk memancing pasukan Jets Kelantan keluar mereka bomba mereka. Monster dekat bahagian belakang dicari, dia asal hilang terus dekat tangan Emal. Tak sempat apa-apa tapi Jaja ada Ogi Shadow Kill. Percubaan untuk mencari Izanami digagalkan apabila pertahanan daripada pasukan Homeboys masih lagi cukup kebal. Itu tendangan personal tu. Itu literally tendangan personal daripada MDLID musim ke-10 nampak kayaknya. Specifically target kepada Monsters and then follow up yang baik daripada ahli pasukan Homeboys sendiri. 8,000 gol memisahkan kedua pasukan buat ketika ini. Lord milik Homeboys juga dalam perjalanan di bahagian bawah. Masih lagi ada Holy Defense untuk membantu mereka melaksanakan pertahanan. Tapi persoalannya adakah mencukupi? Disebabkan GMX Kelantan mereka adanya Haid, mereka adanya Kimi. Kalau diberikan, kalau disalurkan masa, mereka mampu untuk memberikan saingan yang lebih hebat lagi. Kat bahagian tengah, percubaan untuk dapatkan menara tapi Lord dekat bahagian bawah tu untuk pasukan Homeboys. Emal mencuba. Reza dekat bahagian tepi bersama dengan 4 pemain lagi. Daniel tendangan mencuba dapatkan seorang pemain daripada pasukan Jets Kelantan. Dia mengangkat tumbang yang cukup rendah tapi ada sapuan pula daripada Monster. Ada final slice sebentar tadi tapi Monster boleh ditumbangkan terlebih dahulu oleh pasukan Homeboys dan dia sebab untuk jatuh. Tetapi untuk pasukan Jets Kelantan masih lagi berjaya untuk menjaga perkarangan base mereka sendiri. Ini personal apa ni? Sekali lagi kan? Sekali lagi kan tendangan itu ataupun usaha itu dilaksanakan ke atas Monsters. 0-5-1
Arla pada minit yang ke-10 yang hampir cecah golin untuk pasukan Homeboyz sebanyak 10,000 golin. Kalau secara individu kawan-kawan, 3 ataupun 2,000 perbezaan di antara Granger dan juga Harith yang masih lagi mencari item ketiga beliau. Manakala Granger ini dah siapkan 3 item secara peribadi dan of course stack daripada Skypiercer itu dah sebanyak 40. Manakala untuk manakala untuk jungler perbezaan 3,000 gol di antara Joy dan juga Hayabusa ini. Jadi GMX Kelantan, saya tak suka mengatakan perkara ini tapi seolah-olah hanya menunggu kekalahan saja sekarang ini. Ya, mereka kena bersabar terlebih dahulu cuba untuk melaksanakan pertahanan tapi kena berhati-hati dengan pergerakan Daniel ini. Kalau ada siapa yang tertangkap tu sahabat sebentar, Hero mana position? Mak Dins, tak sempat buat apa-apa Mak Dins. Bagi nyawa macam tu dekat pasukan Homeboyz sekali lagi. Tapi final slash pada Monster percubaan untuk mencari bangsa daripada pasukan Homeboyz. Inhibitor tarik kat bahagian bawah. Berjaya untuk dipecahkan terlebih dahulu. Nampak macam percubaan daripada pasukan GX Kelantan lebih kepada cuba untuk bersabar je lah. Yang benar sekali, speechless bagi pendapat pribadi saya. Speechless. Lihat bagaimana confidence level dekat Daniel. Memang kita dah tahu cukup tinggi sekarang ini. Bersinar tinggi bersama dengan pasukan Homeboyz sekarang ini dengan kedudukan dia, keberadaan dia dekat bahagian paling hadapan sekali. Sebab dia tahu siapa je boleh sentuh aku, siapa je boleh outplay pergerakan-pergerakan Chow aku sekarang ini. Dengan adanya Shumpo, dengan adanya Jigundo, dengan adanya Flicker pada waktu yang sama silap hari, gerakan aggression daripada GMX Kelantan akan memakan diri mereka sendiri dengan Way of the Dragon Daniel. Daniel. Nakal. Begitu nakal di bahagian harapan. Satu-satunya mampu untuk melakukan tangkapan terhadap Daniel hanyalah Monster sahaja. Tetapi apabila Monster dijatuhkan 5 kali berturut-turut menyebabkan kejatuhan daripada sudut level dan juga itemization, beliau tak mampu untuk memberikan serangan yang efektif. Okay, sekarang ni GX Kelantan, mereka masih lagi perlu untuk melakukan pertahanan mereka. Sebelum lot daripada pasukan Homeboyz sampai dekat bahagian bawah. Sebab inhibitor dekat bahagian bawah tu dah tak ada. Pasukan Homeboyz mungkin akan lakukan trillion push sama ada dekat bahagian tengah dan juga di bahagian atas yang akan diberikan keutamaan. Lot dah mula masuk untuk pasukan Homeboyz. Daniel ada conceal, mencari siapa pula. Tapi tak lakukan. Oh, Emal masuk macam tu. Sebab Emal ditumbangkan. MK tidak tak ada double kill untuk Emal. Damage cukup besar. Manis tumbang. Sehingga permainan tak ada cukup dicari. Booster gugur. Pasukan Homeboyz berjaya untuk dapatkan kemenangan bersih. 2-0. Sakit. Nak cakap apa ya? Sakit. Sebab cara game tu berakhir adalah dengan dominasinya pasukan Homeboyz seketika tadi. Awak pun dah dapat lihat RWM itu. Monsters tak dapat nak lakukan sikatan. Curtain scores yang perfect. Apa lagi yang aku nak cakap kat sini? Okey, kita cuba berfikir daripada sudut positif ya, Adin.